Jadi maknanya selain daripada adalah wujudnya pengaruh Hindu dan Buddha, tapi bukan Hindu Buddha India, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kalau pergi Bali, Hindu Bali tak sama dengan Hindu yang berada di India. Lain. Dia lain, dia bukan, dia ada, kita ada fahaman kita sendiri, pada pegangan kita sendiri. Lebih-lebih lagi mana orang Melayu kita ni, dia tak ada candi-candi yang besar tu. Orang berdagang buatlah sementara tunggu angin untuk pulang kapal ke mana-mana, buatlah adalah dekat lembah bujang kecil. Tidak melambangkan kerajaan Kedah tua tu beragama Hindu ataupun Buddha dengan lembah bujang yang kecil batung tu. Orang berdagang situ. Sebab tu tuan-tuan sekalian, antara tanah Jawa dengan tanah Melayu, kita tak jumpa candi besar-besar dekat tanah Melayu. Dekat Sumatera ke, dekat Semenanjung tanah Melayu ke, dekat Kalimantan ke, dekat Sulawesi ke, dekat selatan Filipina kalau sekarang ke. Candi kecil-kecil tidak melambangkan orang Melayu tu sebuah kerajaan yang betul-betul. Maknanya menganut Hindu Buddha seperti mana yang orientalis cerita dekat kita. Orang-orang Jawa memang dia ada candi-candi yang besar sebab ada agraria, dia maknanya petani, kemudian banyak masa untuk dibuat. Lepas tu ada candi Prambanan di sana, kemudian candi Borobudur di sana. Tapi tetap sama tuan-tuan sekalian, Hindu ataupun Buddha yang berada di kawasan tanah Jawa dan sekitar tanah Melayu ini tak sama dengan yang berada di India. Sebab kita ada pegangan kita sendiri. Habis tu orang Melayu kita ni agama apa? Sebab itu ada yang berpendapat orang Melayu kita ni antara agama yang dipegang adalah agama Hanif. Agama Hanif. Apa makna agama Hanif? Nanti tuan-tuan search untuk tambahkan pengetahuan. Agama Hanif merujuk kepada agama Tauhid sebelum Islam yang bukan Yahudi ataupun Nasrani. Itu agama Hanif. Kalau kita lihat saya bagi surah dengan Al-Quran, tuan-tuan salin, nanti tuan-tuan boleh rujuk apa kata Al-Quran mengenai Hanif tu. Jadi agama Hanif ni agama Tauhid yang dia sebelum Islam, sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, tapi dia bukan orang Nasrani dan juga bukan orang Yahudi. Itu agama Hanif. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 135 Allah Subhanahu Wa Taala sebut macam mana orang Yahudi kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, jadilah orang Yahudi atau orang Nasrani, kamu akan diberi hidayah. Maka berkata Allah, kul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah agama Ibrahim itu hanif, tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanif dan bukan orang-orang musyrikin. Surah Al-Baqarah ayat 135. Kita boleh tengok dalam surah Ali Imran ayat ke-67. Surah Ali Imran ayat ke-67 Allah sebut mengenai Hanif. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Ibrahim itu orang Yahudi atau orang Nasrani, tetapi dia agama Hanif, Muslim, wa ma kana minal musyrikin. Muslim menyembah Allah Subhanahu wa taala yang asal. Kita tengok dalam surah Ali Imran ayat 95 pula. Surah Ali Imran ayat 95 pula. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, benarlah kata-kata Allah, maka ikutlah agama Ibrahim yang hanif dan tidaklah dia daripada orang musyrikin. Jadi maknanya selain daripada adalah wujudnya pengaruh Hindu dan Buddha, tapi bukan Hindu Buddha India, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kalau pergi Bali, Hindu Bali tak sama dengan Hindu yang berada di India. Lain. Dia lain, dia bukan, dia ada, kita ada fahaman kita sendiri, pada pegangan kita sendiri. Lebih-lebih lagi mana orang Melayu kita ni, dia tak ada candi-candi yang besar tu. Orang berdagang buatlah sementara tunggu angin untuk pulang kapal ke mana-mana, buatlah adalah dekat lembah bujang kecil. Tidak melambangkan kerajaan Kedah tua tu beragama Hindu ataupun Buddha dengan lembah bujang yang kecil batung tu. Orang berdagang situ.
Jadi tuan-tuan sekalian, kalau betul agama Hanif, kan, ada tak orang pernah tulis perkara ini? Kan? Ada tak orang pernah tuliskan ni? Agama Hanif ke? Kalau agama Hanif tu mana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tu hidupnya bila? Siapa ingat? Kan? Kelas yang lepas. Tahun berapa Nabi Ibrahim? Siapa boleh jawab? Saya bagi hadiah. Sebotol air barakah. Okey. 1800 tahun sebelum Masih. Okey. 1800 tahun ke 2000 tahun Masih. Zaman itu zaman apa? Zaman itu zaman kerajaan Mesopotamia. Kita dah belajar pada kelas yang lepas. Lepas zaman Nabi Adam, wujudnya Nabi Nuh AS. Lepas Nabi Nuh banjir besar, macam manusia kena reset. Jadi lepas ni soalan bahasa nak senang faham tau. Nanti ada orang ambil perkataan ni, orang cakap, mana dalil reset? Ini bahasa nak senang faham. Sekarang ni kan ada setengah orang, dia suka ambil ceramah orang, dia kupas. Dan dia judge. Sesat, tak betul apa semua, dia judge. Saya punya ceramah pun ada kena macam tu juga. Tapi saya memilih untuk tidak menjawab. Kita teruskan ceramah kita, mendidik masyarakat dan mendidik diri kita. Sebab kalau layan benda ni tak habis. Dia tak habis bukan sebab fakta ataupun data tu. Manhaj, metodologi tu. Metodologi tu tak sama, tuan-tuan sekalian. Apa metodologi ilmu dia dan metodologi ilmu kita? Okey, maknanya tak sama. Kita Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau dia membawa Al-Quran, hadis mata-mata, nampaknya macam, bagus ni. Tapi tafsiran Quran hadis ni siapa punya tafsiran? Adakah sendiri-sendiri pun tafsiran? Kemudian kita membaca Quran kata, tengok hadis sebut macam ini. Hadis sahih, pemahaman tidak sahih, tidak jadi sahih, tuan-tuan sekalian. Hadis sahih ni membaca sendiri kan. Pemahaman tak sahih. Pemahaman kena interpretasi ulama-ulama kita. Metodologi tak sama. Jadi maknanya, okey, kita balik-balik. Ada tak yang menulis mengenai maknanya zaman Nabi Ibrahim, zaman Mesopotamia, wujud ke maknanya pengaruh Mesopotamia dengan bahagian-bahagian Nusantara ni, tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan, nanti tuan-tuan, saya bukan nak kempen TikTok saya, tapi tuan-tuan cuba tengok TikTok saya, Ustaz Amin. Ustaz Amin. Nanti tuan-tuan jumpalah Pak Cik ni dekat TikTok tu kan. Saya bukan berjoget-joget di TikTok tu. Kita ceritalah sikit-sikit apa kan. Baru ini saya ada perkongsian daripada jurnal Royal Asiatic Society. Royal Asiatic Society. Dia membahaskan mengenai bagaimana membahaskan various belief and cult. Maknanya ada sebahagian kepercayaan dan pegangan in Southeast Asia, similarity in Sumeria, Babylon and pre-Hindu Indus. Bukan Hindu, pre-Hindu. Maknanya awal-awal lagi. Jurnal daripada Royal Asiatic Society. Saya ada buat perkongsian dekat TikTok saya. Tuan-tuan boleh capture buku tu. Nanti tuan-tuan boleh baca sendiri. Rupanya ada kajian daripada orientalis menyebut bahawa ada antara pegangan apa semua ada kesamaan dengan Sumeria dan Mesopotamia. Kalau Sumeria, Mesopotamia itu zaman siapa, tuan-tuan sekalian? Yang ada kepercayaan dan pegangan ketika itu. Nabi Ibrahim alaihissalam Hanifah, bukan orang, maknanya orang yang mengagamakan tauhid, yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Hanifah. Ini tuan-tuan boleh kaitkan kita dengan kelas yang lepas. Maknanya perkongsian kita tu. Jadi muslimin dan muslimat Allah sekalian. Sebab itulah orang Melayu kita, tuan-tuan sekalian, ketika datang pendakwah Islam, dia mudah menerima Islam. Dia tak macam orang daripada tanah Jawa. Tanah Jawa nanti saya akan cerita, kena berperang jihad, tuan-tuan sekalian, menumbangkan kerajaan Majapahit. Tapi kerajaan Melayu macam seolah-olah pegangan kita tu telah memang mesra dengan benda tu sampai Islam, tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya bila kedatangan Islam sampai ke sini, menjadi perbahasan. Orientalis sukalah metodologi orientalis. Okey, tuan-tuan sekalian, engkau nak cakap mesti kena ada buku, semata-mata buku antara metodologi dia. Jadi saya dah cerita kongsi yang lepas macam mana mereka tu kan kerja merubah sejarah,
Mereka ambil buku-buku kita, angkut, dia tulis pasal diri kita untuk kita percaya. Tapi ada antara orientalis ni yang memang jujur, itu yang ditulis betul juga. Tapi rare lah, susah dapat. Kena baca banyak lah tuan-tuan sekalian. Umumnya kata orang Melayu ni malas lah, apalah, tak ada pegangan lah, tak ada apa tuan-tuan sekalian. Kan saya pernah cerita, saya pernah mengajar di Moscow State University di Rusia. Ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Tak ada kat Leiden, tak ada dekat British Library, kat mana-mana. 13. Salah satu dia adalah Undang-Undang Bertulis Bangsa Kita Melayu, kurun ketiga, kurun keempat. Kurun ketiga, kurun keempat, orang-orang barat masih dalam keadaan dark age, tuan-tuan sekalian. Masih tak tahu apa-apa, tuan-tuan. Kita sudah ada Undang-Undang Bertulis Bangsa Kita Melayu sebelum Islam, sebelum wujudnya tulisan Jawi lagi. Kalau kita ada Undang-Undang Bertulis, maksudnya bangsa kita maju, tuan-tuan sekalian. Tapi barat kata apa? Orang Melayu tak ada undang-undang bertulis. Undang-undang adat daripada mulut ke mulut. Tak ada undang-undang tulis. Adat mulut ke mulut. Islam datang baru ada undang-undang bertulis. Dan saya dah bagi link dia kan. Datang search nanti. Ustaz Amin, manuskrip dari Rusia. Tuan-tuan pergi baca, tuan-tuan sekalian. Pertemuan saya pada 2009. Undang-undang bertulis bangsa kita Melayu yang berada di Saint Petersburg di Rusia. Malam ni saya minta izin berhenti awal. Saya akan ke Rusia malam ni. Tapi saya tak nak tangguh kelas kita. Minggu depan tak adalah. Minggu depan kita tangguh dulu. Dalam beberapa kajian, termasuk kajian, saya nak kaji mengenai satu tanah Islam yang ditawan oleh Rusia dan dijadikan negara Rusia, iaitu Tataristan. Tataristan ni satu negara Islam kuat, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan tengok lambang-lambang kerajaan-kerajaan kat Eropah, dia ada lambang orang naik kuda, bunuh seekor naga. Naga tu digambarkan sebagai orang Tataristan. Ini orang memang hebat berjuang, syahid banyak, tuan-tuan sekalian. Nanti balik saya kongsilah cerita tu. Maksudnya.